Refinance ni berbaloi ke tak berbaloi sebenarnya? Hai, saya Tia. So, ada lagi yang tak tahu macam mana refinance ni sebenarnya. Refinance bermaksud kita akan ambil loan baru daripada bank A ke bank B and then kita akan gantikan dengan loan lama mengikut market value rumah kita yang semasa. And ramai juga nak tahu apa kelebihan refinance ni sebenarnya. Kelebihan untuk refinance ni, korang boleh kurangkan komitmen bulanan korang and then pada masa yang sama, korang boleh dapatkan cash out. So untuk cash out ni, korang boleh gunakan untuk nak buat investment ataupun bisnes dan juga nak buat simpanan di dalam ASP korang. Selain itu juga, dengan refinance ni, korang boleh satukan hutang korang juga. So kalau contohlah korang ada komitmen loan kereta, personal loan ataupun credit card, kita boleh bantu untuk satukan semua hutang tu and then tinggal satu loan saja korang kena bayar di masa akan datang. Jadinya apakah kriteria untuk korang nak buat refinance ni? Yang pertama, korang mestilah owner rumah ataupun pemilik rumah sama ada milik sendiri ataupun bersama. Yang kedua, korang mesti berpendapatan sama ada makan gaji ataupun bekerja sendiri. Yang ketiga, rumah korang mestilah mempunyai kenaikan market value berbanding dengan harga belian masa dulu. Dan yang terakhir, rekod kewangan korang mestilah okey dan tak ada apa-apa masalah bayaran. Bank akan menilai semula profil korang melalui rekod SITOS ataupun SIKRIS sebelum memberi kelulusan untuk refinance korang. Refinance ni bukanlah saja untuk nak dapatkan cash out, tapi ianya lebih membantu untuk seseorang menguruskan kewangan yang tidak membebankan pada masa akan datang. Korang boleh tekan link di bio dan kita akan bantu buat semakan secara percuma. Sehari seilmu, follow QL.